tak boleh melihat perangai yang bangsa. Sekian, terima kasih. Belah. Kau suka VIP di depan ni. Terima kasih, jumpa lagi. Belah. Balik terus. Astaghfirullahaladzim. I never do that. Aku akan tunggu sampai habis. Announcing departure of Yang Bagai Tan Sri. Tan Sri, ini yang mahal aku cakap kau. Betul tak betul? Betul. Dia tak sangka kau sanggup tunggu lagi. Oh, best lah. Thank you very much. Peluk cium kau. Peluk tau. Itu footage masuk dalam YouTube, masuk TikTok. Saya mau ini ulang. Ini tak sibuk. Yang tukang kacak tu pula 8.5 ni. Ya tak? Betul tak betul, Sudin? Kau pun sama perangai kau. Tak ada. 8.45 dia nak naik. Betul. 8.5 sibuk lagi. Saya tak buat show macam abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Nur Tahir dalam show podcast Confession Big Gelap. Dan istimewa minggu ini saya bersama dengan seorang, saya kira otai legend. Semua beliau buat, menyanyi, berlakon, mengacara, penyampai radio, host, apatah lagi sebagai seorang penghibur. Ini dia Abang Helmi Gimik kita. Terima kasih terlebih dahulu. Sangat saya terharu lah. Ya, abang. Terharu saya setelah saya 36 tahun dalam dunia seni. Dapat peluang seperti ini. Buat pertama kali, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih abang sudi bersama-sama dengan kami. Saya sangat berbesar hati, berbangga dapat bertemu dengan sosok tubuh yang saya dari kecil saya tengok dekat kaca TV. Oh. Akhirnya berada depan mata saya. Kan seorang yang ceria. Yeah. Kalau kita tengok bukan setakat lawak jenakanya, tetapi lakonannya, dan of course saya sangat menyukai ketika abang beraksi sebagai seorang pengacara di pentas. Betul. Ya, lengkap package orang kata abang. Seorang Helmi Gimik bermula dengan ahli muzik ya abang. Ahli muzik. Bermula dengan kumpulan muzik ya, betul. Dulu kalau sebut ahli muzik apa dia, orang nada dia. Yeah. Ahli muzik Kan. dah rasa tu. Ya. Yeah. Saya dah rasa tu. Bila saya lepas sekolah kan, beritahu pada keluarga, saya nak berlibatkan diri dengan muzik. Soalan itu apa bapak kata, ahli muzik. Tak ada kerja lain ke? Berdarah dah mak ayah saya. Ketika itulah. Sebab ialah dia tidak nampak apa yang saya nampak. Okey. Saya nampak jauh. Mungkin dia nampak pada ketika itu seolah tidak ada masa depan. Ya. Masa tu memang mencabar. Nak jadi seorang ahli muzik pun dah mencabar. Belum lagi terlibat. Orang keliling, orang kampung. Ya, bercakap. Cakap, itu anak si Melah tu. Ahli muzik tu. Iya bang, macam tu. Tu penyanyi naik club tu. Dulu mana ada macam ni. Mana ada channel-channel lain. Kelam malam. Kau bayangkan orang bisik. Tu, ini kelam malam dah balik. Macam tu tu. Saya kadang-kadang tersentak. Kenapa Apa begitu perasaan orang boleh dengar kelab malam dia kan? Sebenarnya orang yang bercakap tu, dia sendiri pun tak pernah pergi. Betul. Dia tak pernah tengok macam mana kita bekerja. Jadi panjanglah sejarah tu. Sangat panjang. Abang bermulanya sebagai Helmi Gimik kan, dalam industri kita. Macam abang kongsikan di awal tadi, bila mana kerjaya itu mendapat mungkin tidak mendapat sokongan lah daripada keluarga, ibu bapa terutamanya. Tapi macam mana kentalnya seorang Helmi ini nekat juga untuk abang melihat ini adalah jalan abang sehingga sekarang ada 36 tahun. Dia bermula niat. Okey. Sebab tu kalau Islam cakap innama a'malu binniyat. Apa niat kau? Sejujurnya dia cakap, saya nak menjadi seorang artis ke, saya penyanyi ke, pemuzik ke, saya tidak berniat untuk glamour. Demi Allah. Saya tidak pernah berniat aku satu hari nak jadi star. Satu hari aku akan keluar di sini. Satu kali keluar di sini. No. Never in my life I had the intention. Intention saya satu aku nak bantu keluarga aku. That's all. Sebab aku sedar keluarga aku miskin.
mak ayah miskin. Adik-adik susah. Siapa nak tolong? Betul. Akulah kan. Baik. Dan apa kebolehan kau ada? Tanya diri, apa kebolehan kau ada? Apa kemampuan yang kau ada, yang kau boleh buat sebaik-baik? Yang aku boleh menyanyi, bermain muzik, menyara keluarga. Yes. Jadi niat aku suci untuk membantu ayah ibu. Tidak ada niat lain. Sebab itu bila saya bercimpung dalam bidang ini, saya fokus. Saya tak mengapu-ngapu. Nak kejar itu, nak kejar ini, saya kejar. Fokus. Cari rezeki. Mak ni, adik-adik nak buku, adik-adik nak ni, dia mengadu ke abang dia. Betul? Betul. Pagi duit. Itulah saya. Akhirnya bila mak saya dapati bahawa saya ada niat yang baik, baru mereka faham. Dan mak saya kata, satu je Mi, kau jangan buat benda yang tak elok. Tu je mak pesan. Mak izinkan. Kau nak menyanyi, kau nak jadi penghibur, silakan. Dengan niat kau nak bantu adik-beradik kau. Tapi mak minta satu, jangan libatkan diri dengan benda-benda yang tak elok. Negatif. Sebab kita tahu. Betul. Kita faham. Bila sebut saja kelab malam, benda negatif berderet. Ini persepsi orang. Jadi saya fokus. Tapi ketika itu memang bermula di kelab malam abang Memang kelab malam tak ada tempat lain. Takkan surau lah. Kau lah menyanyi mungkin. Kalau ada surau aku boleh. Aku pergi melalak lah no. Mungkin maksudnya menyanyi di rumah-rumah orang kahwin dahulu ke? Sebab zaman-zaman dulu tempat kau nak beraksi seperti live kan, hanya di kelab malam. Betul. Zaman tu basking tak ada. Tak ada langsung. Yeah. Atau di TV. Dua okey pun dulu mungkin tak ada lagi. Belum wujud lagi. Yeah. Atau di TV. Dua ni je. Yeah. TV siapalah saya. Kan saya sebut tadi. Betul. Siapalah saya nak banding dengan sebut-sebut ketika itu. Sebutlah nama-nama masuk Sudirman mana dong. Kau jangan main-main. Siapalah kita nak banding dengan Sudirman. Betul. Aku tak ada peluang. Maaf cakap. Masa itu aku tak ada ruang ke TV, ke radio. Tak ada langsung. Yang hanya satu saja. Kelab. So aku fokus lah. Tapi rupa-rupanya itulah tempat yang Tuhan dah susun untuk aku. Untuk engkau 30 tahun akan datang. Akan terbukti. Dan akhirnya benar. Yeah. Benar. Sekarang alhamdulillah. Saya tertarik bila siapa bawa abang masuk menyanyi di kelab malam. Saya siang bekerja. Punya nak cari duit. Siang bekerja di bank. Mak aku punya bangga anak kerja bank. Sebagai apa di bank tu abang? Kerani yo. Okey lah. Masa tu okey. Naik bas mini 50 sen. Kan? Nombor 20. Bergayut sampai keluar. Nak pergi kerja. Mak saya bangga. Anak kau kerja mana? Bank. Kayu anak kau. Tapi tak cukup. Ketahuilah tak cukup kan? Nak bantu ayah lagi, nak bantu ibu lah, bantu anak adik-beradik, diri sendiri. Betul. Tak cukup. Jadi aku macam, itulah akibat kawan kerja bank lah yang mahal kan ni. Jadi nak lepak-lepak mana? Jom kita relax kan? Pergilah. Pergi buat kawan saya tahu saya boleh menyanyi. Mi, try satu lagu. Ada band. Dulu ada band. Dulu semua ada band. Live band. Dia panggil live band Kau tahu mana mula nyanyi? Longa abang goli Cokit. Dia tak ada dah kau kelab abang. Tak ada lah. Dah jadi supermarket lah. Nyanyi. Lepas tu dia request. Dia please call help me to sing one song. Dia macam terpaksa lah kan. Pergi band tanya apa lagu. Masa tu saya belajar lagu Cina. Lagu mula-mula saya belajar lagu Cina. Pang Yao. Kawan yang ajar saya. Try. Lepas tu band main. Lepas tu saya nyanyilah. Fan Sing Lao Dong Wo Nei Tong Lao Chong Fa Chao Seng Hoi Chi Sam Chi Kan. Terperanjat Cina-Cina kelab malam tu lah. Terperanjat. Sampai toke dia keluar. Siapa nyanyi? Wah, Melayu lah.
Bang, Allah Ta'ala nak bagi rezeki tengok. Ya. Terus, dia mau nyanyi sini lah. Tengok. Tak aku duga, tak aku sangka. Bolehlah. Try lah mari. Mula-mula buat part time. Tu start. Habis kau jual pukul 5 nyo. Terus pergi. Balik pukul 3 pagi. Esok nak masuk kerja lagi. Esok kerja. Muka-muka lagi. Petang. Mengantuk. Normal lah. Selama saya nyanyi kelab, berpindah-pindah lah. Okey. Daripada Coket, lepas tu pindah ke Sungai Wang. Bawah Sungai Wang, atas Sungai Mas. Bawah Cari Wang, Mas naik atas. Sungai Mas nama kelab tu. Orang lama dia tahulah. Orang sekarang jadi tempat makan, food court. Betul, dia tak ada. Saya nyanyi situ. Lepas tu rupanya tengok rezeki kita ni, bila kita sungguh-sungguh, ada orang melihat kita. Okey. Toke-toke. Siapa itu pula? Pandai dia. Wah, dia pandai lah. Melayu boleh, Cina boleh, India boleh. Kan? Banyak pandai lah. Bagi satu, macam dulu bagi nota. Request. Pergi pindah sini. Akhirnya saya mula masuk ke hotel. Hotel yang pertama saya dapat kontrak lah, Istana Hotel. Kat lounge dia kan, bang? Jadi kat lounge. Yeah, you know me. Jadi situlah saya permulaan saya dalam dunia seni ni. Kelab, melalui kelab, kemudian masuk ke hotel, hotel Istananya, Hotel Merlinnya, Paddocknya, Hiltonnya, Federal Hotelnya. Tapi masa tu di kelab-kelab di hotel-hotel semua superstar ada. Ya. Alley Cat ada main di kelab, Alley Cat di PJ Hilton. Kan? Kemudian Catherine Merlin. Rindu bayangan kan? Catherine Merlin. Sudirman. Paddock. Betul. Saya pun ikutlah celah-celah. Masa dulu, oleh kerana saya ni tidaklah nama tu tak segar level orang. Tetapi orang panggil filler. Contoh, kalau sebelum Sudirman nak keluar, abang nyanyi dulu. Yes. Kita persilakan Hemi Gimmick. Sebelum JJ keluar, Hemi Gimmick. Jadi lama-lama saya jadi filler pada mereka. Filler dulu. Betul. Alhamdulillah. Dari situlah yang saya dapat idea tu. Saya orang panggil impersonation. Meniru-niru gaya. Situlah saya dapat. Tengok Sudirman dah pakai macam ni. Saya pun tiru. Kan? Eliket rambut afro. Saya pun pakai salam cintaku padanya. Lama-lama jadi trademark saya. Itu sebab kalau you tengok, saya daripada mula saya jadi kerjaya saya ni sampai sudah, saya meniru-niru gaya. Betul. Tidak ada satu lagu saya pun. Tak ada. Kalau orang you tanya lagu Hemi apa, orang tak tahu. Kan? Sebab saya tiru gaya orang. Tiru style. Itulah yang dia panggil gimmick. Sebab apa sebab macam tu? Ada orang tanya kenapa? Sebab kalau saya nak nyanyi macam Jamal, saya bukan Jamal. Betul? Nak jadi Sudirman, jauh sekali lah. Nak jadi Elikat, jauh sekali. Tapi kalau saya style-style itu boleh tak? Boleh. Gimmick orang tak marah. Betul. Tapi rupanya orang enjoy yang gimmick tu. Orang suka bang. Orang suka. Rupanya orang suka gimmick-gimmick tu yang menyebab Helmi ini berbeza dengan yang lain. Sampailah hari ini. Jadi saya kekalkan lah. Kekalkan gimmick tu. Kekal sampai ini. Kan. Dan daripada satu watak ke satu watak, tambah Cina, tambah Alan Tam. Macam mana Alan Tam nyanyi. Tapi satu perkara, saya tiru saya sungguh-sungguh. Sungguh? Bukan main-main. Saya tiru betul-betul. Baju dia macam mana. Kaji ni. Buka. Masa tu tengok apa. Tak ada YouTube. Apa video pasang. Macam ni Alan Tam nyanyi. Dia nyanyi lagu Amcing. Cing. Pingongnya sek. Macam ni baju dia pakai. Nampak? Nak tiru Rod Stewart senang ke? Nak tiru korang pergi tengok US tu. Tak tengok video. Rambut dia kuning. Jadi, walaupun saya meniru gimmick, tapi saya buat sungguh-sungguh. Betul. Kata kunci dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lah. Sebab itu saya makan saya. Betul. Kalau saya tak sungguh-sungguh, tak jadi. Betul tak? Betul. Akhirnya sekarang, watak apa you nak cakap ya? Semua buat. Semua. Wong Fei Hong. Betul Wong Fei Hong? Yang ekor belakang tu kan? Pergi tempah tau. Pergi tempah rambut ekor Cina. Apa? Mau kepala itu.
Mana ada orang bikin ni? Cina pelik. Mana ada orang jahit ni kepala bagi gambar. Oh ini macam apa? Tempah. Buat ekor. Kan. Betapa sungguh. Bersungguhnya. Sungguh baju dia macam mana? Ini macam ikat dia macam ini. Jadi akhirnya saya jadi profesional. You cakap saja. Hong Fei Hong. Sam. Oh hey, oh siu man chong lo. Nampak dengan kembang-kembang tangan dia. Lepas tu Indianya pula. Kalau dah Cina boleh, takkan India tak boleh? Kan? Klien saya tanya, lu nyanyi Cina, India ada kah? Dah, terpaksa pula tengok video MGR kan? MGR tu misai dia kan? Baju merah dia cuma mati hitam. Putih ya warang. Dah start dah. Putih ya suri ni pawi le. Habis berguling-guling. Kena buat. Macam mana dia buat tu, dia berguling-guling. Dekat dalam filem dia macam tu abang buat. Jadi orang tengok seronok. Ya betul. Kalau kau nak compare suara aku menyanyi macam nak pitching lari, suara awak ni memang aku tak ada tu lah. Memang awak lah. Memang awak. Sebab itu aku tak perlu masuk ni semua. Maaf aku cakap. Bukan aku sombong. Aku tak perlu masuk untuk nak naik nama aku. Untuk itu. Sebab saya punya direction berbeza. Sebab itu aku tak masuk ke Gavaganza ke AF ke. Dia panggil aku tak nak. Sebab aku tak perlu dipertandingkan untuk itu. Sorry lah. Raja Lawak baru masuk. Tapi tak menjadi sebab memang aku bukan untuk dipertandingkan. Watak-watak aku tu bukan nak dipertandingkan. Ditontonkan boleh. Semula jadi. Yes. Bahkan Datuk Ya Badul pernah bertanya, kau ni Mi, sepatutnya kau tak payah masuk Raja Lawak ni. Betul. Badul ketua juri. Dia pun cakap, dia komen, awak ni Helmi, sepatutnya kau tak payah masuk benda ni. Tak tahulah Datuk, dah termasuk. Jalan je lah kan. Itulah. Abang, saya nak tahu juga, mungkin abang boleh kongsikan juga kan, bila mana abang menjejakkan kaki dalam industri, orang katakan serius. Berapa lama parents tu ambil masa untuk menerima keputusan abang tu juga? Sejujurnya saya buat senyap-senyap. Okey. Hampir 5 tahun saya nyanyi kelab malam. Dia tak tahu. Mak tak tahu. Ayah pun tak tahu. Kenapa balik lambat? So diorang hanya tahu kerja bank sahaja? Itu saja. Okey. Satu hari dia tengok kenapa Amy kadang-kadang 3 hari 2 hari tak balik. Heran. Dulu kan ada WhatsApp. Kalau kau tak call kan. Betul. Mak, saya 3 hari tak ada. Okey. Tapi tak cakap kat mana. Di rumah kawan. Kau tahu, satu hari mak aku pergi bank. Okey. Pergi bank cek aku. Mana Amy? Makcik dia dah berhenti. Pecah rahsia, dia dah berhenti. Dia dah berhenti kerja bank? Iya makcik. Dah 5 bulan lah. Kau tahu mana aku pergi? Miri Sarawak. Buat show? Kontrak sana. Gila tak gila. Pergi Miri Sarawak kontrak. Mak aku terkejut. Dia tak beritahu saya pun dia berhenti. Okey. Situlah. Tapi akhirnya mak aku, mak kan. Yelah betul. Dia kata kalau kau dah nak sangat juga Ami, mak redha lah. Kau buatlah sebaik yang mungkin. Jaga maruah mak, jaga ayat bongong dulu kan. Jaga muka mak, jaga aku. Itulah. 5 tahun kemudian baru dia tahu aku menyanyi gelap malam tu. Nak cakap tu tak sampai hati. Tapi akhirnya terimalah mereka terima. Betul. Keterima. Dan pernah bawa mereka nonton show abang? Mak saya tak mau. Mak dan ayah saya tak mau. Tak tahu kenapa. Mungkin saya tak pernah tanya kenapa. Okay. Tapi adik-adik cakap, mungkin mak segan tengok kau lagak kau atas pentas. Mak saya tahu kan perangai saya kan. Mungkin mak saya berpendapat mak saya tak sanggup nak tengok. Okay. Betapa susahnya saya. Itu maksud saya. Sungguh-sungguhnya saya. Dia kalau tengok dia menangis dia. Macam ni kau cik duit ni. Ya Allah, Mek. Dengan Cina kau lagi yang Cina.
Kan? Aku layan orang. Bukan atas pentas. Kalau kau tengok aku menyanyi, 5 minit atas pentas. Ya. Selebihnya di bawah. Betul tak? Betul. Why? Why I do that? Menghibur. Because aku kena hiburkan dia secara dekat. Bukan dia tengok TV. Kalau TV lain lah. Kalau kau di pentas, dia macam ni je lah. Apa ada? Aku turun bawah meja ke meja. Perasan kan? Ya. Sebab itu aku macam tu. Meja ke meja deh. Kalau ada 10 meja aku pergi. You bayangkan kalau 1,000 orang. Meja tu. Satu-satu aku pergi. Berpuluh-puluh. Berguling-guling kat bawah. Jadi mak aku tahu. Maka dia tak sanggup tengok. Dia tak sanggup nak tengok anak dia begitu teruk, susah payah cari rezeki. Itu sebab dia tak nak tengok. Tapi walaupun dia tahu. Tapi selalu ajak abang. Dia tak nak. Dia tak nak tengok. Dia sayu. Tapi di TV of course tengok. TV tak apalah kan. Keluar TM2 tu tak apa. Itu benda yang dia tengok lah kan. Nak pergi kelab malam ke hotel tu dia tak nak. Dia tak nak. Aku ajak pun dia tak nak. Tak apalah. Kau buat kerja kau lah. Mak kata. Cukup dengan doa dia abang. Tu yang paling makbul. Saya sejujurnya lah. Hidup saya ni bukan bidang seni saja. Hidup kita ini mak ayah kita lah. Berbalik bagaimana kita melayani mereka. Ingat, apa kita lakukan pada mereka, itu akan kita terima akan datang. Pasti. Kalau kita acuh tak acuh pada mereka, besok hidup kau pun acuh tak acuh. Betul. Acuh tak acuh. Saya dengan mak saya, dengan ayah saya sangat serius. Cakap apa tak ada. Mak saya suka mengadu dengan saya. Sebab dia tahu kalau saya mengadu dengan saya ada penyelesaian. Kalau mengadu orang lain, tengoklah mak. Tengok je lah. Tengok je. Mak dia kata, ni abang kau nak. Okey bang, okey. Dia tahu aku akan buat tindakan. So, saya memang saya sangat berkata bahawa kejayaan saya ni ada doa ibu ayah saya cakap. Pasti. Pernah satu ketika, mak ayah sakit. Terutama ibu saya sakit. Masa tu saya di Sarawak. Kerja lah di kelab. Dulu mana ada WhatsApp. Betul. Mana ada video call. Telegram dulu. Datang. Balik segera. Mak sakit tu je. Saya punya panik. Kemudian saya cakap dengan tokek saya lah kelab tu. Saya nak balik. Kenapa? Ni mak sakit. Buat kata kalau balik 3 hari sajalah. 3 hari. Balik. Saya ziarah mak saya lah di hospital. Masa tu Tawakal. Yang menjadi saya sebab tu, kerana kos rawatan tu saya tanggung. Itu saya kata tadi tu, apa tujuan kau menyanyi? Ya. Tolong tanyalah. Saya tanya pada penyanyi-penyanyi. Kau nyanyi ni apa tujuan? Tanya dia orang. Saya minta anak-anak muda ni, kau menyanyi nak popular ni, apa tujuan kau? Kalau tujuan kau tak jelas, percayalah. Future kau tak jelas. Betul tak? Nak glamour, kau glamour je lah. Nak popular, kau popular je lah. Sampai bila? Nak kaya, cari jalan. Jadi saya nak bantu keluarga. Itu niat saya. Dan betul. Setiap perlu saya bantu keluarga saya. You bayangkan, masa tu bila saya dapat telegram, mak saya nak masuk hospital perlukan 25,000. You ingat senang ke? Betul. Masa itu semua ni nak cari 25,000. Ya. Allahu Akbar, Tuhan lah tahu. Tapi saya kata mak saya, mak jangan bang, saya settlekan. Macam mana buat? Aku telefon tu okey. Bos, saya nak pakai wang 25,000. Apa pasal? Saya mak sakit sekarang, dia Tawakal hospital. Ini macam, saya boleh tolong? Tapi lu nyanyi sini 1 tahun. Saya kata, bos, tak kira lah. Nyanyi dia bayar. Nampak? Itu tujuan saya menyanyi. Betul. Sebab saya kata, apa niat kau? Kalau niat kau kuat, kau percayalah. Hasilnya kuat. Tapi kalau niat kau sekadar, kenapa dia menyanyi? Saya sebenarnya tak tahu pernah buat. Memang tak ada apalah.
Memang kau akan cepat hilangnya. Garanti. Sebab kau tak tahu apa. Tak ada ujung pangkal. Sebenarnya saya menyanyi ni suka-suka. Suka-suka je lah kau. Kau tidak ada satu sebab yang kuat. Tak ada tujuan. Aku ada sebab yang kuat. Ni, mak aku ni. Menyabung nyawa ni. Jangan main-main. Saya bayar. Satu malam saya masuk. Saya berbual. Saya tahu mak saya tak tidur. 3 pagi tau. Saya masuk. Mak saya, kenapa mak tak tidur lagi ni? Dah pukul 3 ni. Yang sabarnya mak saya cakap apa? Mak fikirkan kau. Masya Allah. Tengok mak kita kan. Dalam ward tu. Dalam keadaan dia sakit. Dia menghadapi jantung tu. Dia masih ingatkan kau. Imagine. How struggle dia untuk kita. Saya kata, mak tak payah fikir saya lah. Tidur macam biasa. Bukan mak kata, Mi bukan sebab tu. Mak fikirkan kau ni macam mana akan datang. Abang-abang kau semua ada pelajaran. Masuk universiti. Kau tak ada apa pun. Sebab bila kau nak macam ni? Tu soal cepu mas tu. Kau diam ya. Ya, tidak apa, tidak. Saya kata, mak, selagi saya mampu, mak, kalau Allah izinkan rezeki saya dengan menyanyi ni, mak, saya akan teruskan. Saya hanya minta mak restukan saya saja. Yang menyebabkan aku sebab mak aku berdoa depan aku. Ya Allah, kau berikanlah apa yang anak aku inginkan. Dan dia pasti percaya. Sebab itu saya menyanyi tak main-main. Sebab itu saya buat show saya bukan main-main. Bukan suka-suka. Bukan seronok-seronok nak menghibur. Saya ada tanggungjawab. Sekarang mak saya tak ada. Saya ada keluarga. Saya ada anak, ada isteri saya. Mana boleh saya main-main dengan kerjaya saya. Saya bertanggungjawab apa yang berlaku pada keluarga saya. Kalau saya tak sungguh-sungguh lakukan ini yang terbaik. Sebab itu berbeza. Anda lihat cara saya persembahan saya berbeza. Setiap orang yang panggil saya menghargai dia. Why dia Cina ke, dia India ke, dia orang putih ke, I don't care. Because why? Tiap orang inilah yang menghasilkan saya hari ini. Sebab itu jangan sombong lah. Saya suruh pada rakan-rakan hati, jangan sombong. You are nobody. You tak ada siapa. You are nobody. Kalau these people tak sokong, you are nobody in this world. So, sebab itulah saya akhirnya saya fokus kerja saya. Saya fokus. Saya tak kisah. Telinga saya dah lali dah. Cakap lah apa nak cakap. Kenapa? Demi Allah. Allah tahu apa niatku. Sudah. Iya. Kau tak tahu. Kau cakap lah apa nak cakap. Betul. Dan ini sebenarnya menjadi satu pintu rezeki buat saya sebenarnya. Hari ini, ya Allah, saya bersyukurlah. Kadang-kadang, maaf cakap, ada kawan-kawan artis yang popular. Saya tak mahu sebut nama. WhatsApp saya, Mi ada job. Why? Saya bertanya kadang-kadang. Mi kalau ada job tu celah-celah lah. Why? Ini satu persoalan yang timbul di fikiran saya. Kau popular. Aku tak ada nama macam kau. Kau radio keluar, TV keluar hari. Kenapa kau hantar WhatsApp? Mi ada job tak? Something wrong kan? Something wrong. Inilah rezeki. Betul. Allah dia nak beri rezeki, dia tak kira siapa lah, Sudir. Betul. Sungguh. Kau ingat Allah nak tengok, oh kau ada uang baru Allah bagi. Astaghfirullahalazim. Istighfar lah banyak-banyak. Saya pernah tanya M. Nasir tu. Saya beraya rumah dia. Secara personal. Tok, nak tanya sikit. Mana trofi-trofi award tu? Kau tahu pernah cakap? Dalam tong tu. Kau tengok. Dalam tong tu banyak tu.
Dia pegang. Ini. Ni. Anugerah pencipta lagu terbaik ni. Ini kalau aku pergi bank, kau rasa boleh gadai tak? Tak boleh. Habis? Ini yang artis muda tak sedar. Aku cakap direct. Maaf aku cakap. Bunyi kasar tapi kesedaran tu tak ada. Kau rasa dengan award itu, dengan award, dengan gelaran itu akan menjadi rezeki kau. No. Kau tertipu lah kalau katakan gelaran itu betul menentukan rezeki kau. No. Yang menentukan rezeki kau Allah dan cara kau buat. Bukan dengan award, dengan nama. Kalau award nama berlambat dah orang ada job. Betul? Betul. Kadang-kadang award macam-macam pun tak ada job. Betul. Okey, sepanjang aku bekerjaya 36 tahun, tidak pernah satu toke, satu kilang, satu bos korporat tanya aku, lu apa award ada? Pernah menang apa? Tak pernah tanya lah, demi Allah. Yang dia tanya, saya ada Cina, ada Melayu, ada Nepal, boleh? Boleh? Boleh. Cina boleh? Boleh. 我们的马来西亚，我们一家人嘛，马来西亚，哇，搞定。India boleh, ini partai tempat ini, anda bahasa hotel, okey. Jepun boleh, kumbawa, arigato, kemana, boleh. Ini yang dia nak. Dia peduli apa kau ada award. Betul. Bukan dia nak makan award kau tu, tapi kau hayal. Hari ini artis hayal. Anugerah film terbaik. Kau tunggu 10 tahun akan datang. Di mana? Di mana kau? Sebab itulah balik pada asal. Yeah. Innama amalu biniat. Apa niat kita? Niat kau apa? Kau apa niat? Kalau niat kau itu kau dapat. Kan? Aku tak berniat begitu. Aku tak berniat untuk anugerah. Aku tak berniat untuk dapat itu, dapat. Tidak sama sekali. Aku dapat bantu ibu ayah. Syukur Alhamdulillah. Maka apa dia? Keberkatan. Betul. Sebab itu dunia seni ini boleh datang keberkatan. Dan dia juga boleh jadi satu kedukaan. Ya. Yeah. Pandai tak kau bawa diri. Kalau kau pandai bawa diri, dia datang keberkatan. Kau tak pandai bawa diri, kesesatan. Maaf, beberapa ramai terlibat dengan dadah. Betul. Nampak? Betul? Niat kau dah lari. Ya. Yeah. Nampak awet je. Nampak su je. Ni boleh makan ni. Habislah barang ni pun sama. Kau sudir tau. Kau jaga Kau nama Sudir tau. Kau jangan main-main. Nama kau penting tu, Sudir tau. Aku dengar gerun Sudir interview aku. Kan, abang, satu perjalanan yang panjang kan. Panjang. Liku-liku yang berliku. Kan, jatuh bangun, suka dan duka. Ya Allah. Dan saya pasti kalau arwah mak itu masih ada, dia adalah orang yang paling berbangga dengan anaknya ini. Kan, abang? Yes, pasti. Dan hari ini ibu aku tak ada. Tapi pakcik-pakcik ada kan? Ya. Yeah. Pakcik aku, papa sara aku ada kan? Apa komentar pakcik sara aku? Mi, di antara adik-beradik kau yang 12 orang, kau bayangkan. Orang dulu 12 orang. 12 orang. Yalah susah. Tapi banyak. Dia cakap, you are the most successful. Kau tengok. Alhamdulillah. Kau tengok. Aku cakap, ya Allah, aku yang successful. Walau bangku, Lusi Pertanian ada. UPM, UTM, macam-macam U ada. Kenapa baca aku cakap, you are the most successful? Sebab mereka lihat perjalanan hidup aku. Ya. Dan perubahan demi perubahan. Dan gaya hidup aku sekarang. Lebih segala-galanya. Syukur aku ada rumah sendiri. Alhamdulillah. Aku ada kedai sendiri. Alhamdulillah. Aku ada aku punya akademi sendiri. Alhamdulillah. Nampak? Dan ini aku ada perniagaan produk aku sendiri. Kan berbeza kan? Betul. Tapi abang-abang aku itu masih makan gaji lagi. Yalah. Itu sebab dia kata you are the most successful. Betul. Tapi keberkatan ibu ayah lah. Ini balik pada ibu ayah lah. Betul. Ayah kau doang kau tak tahu tau. Kau tak tahu bila mana ayah kau doang tau. Wallahu a'lam bisawab. Kau tak tahu tentang dia bangun pagi-pagi kan. Ya Allah, mudahkanlah rezeki Helmi. Kau tak tahu.
Kita tak tahu. Sebab itu aku cakap, seperti mana kau melayan ayah ibu engkau, begitulah esok kau akan terima. Betul. Awas. Jika mak ayah nak sesuatu, lakukan. Never say no. I never say no to my parent. Mak nak umrah. Okey, mak. Alhamdulillah ada rezeki hantar. Cek jalan. Cek jalan. Kan? Ibu ayah tak minta tau. Tapi bila dia cakap, maksudnya adalah niat. Betul? Betul. Takkan kau tak faham. Kadang-kadang dia borak, mak tu ingin nak makan. Faham lah. Tak faham. Kan? Lama mak tak makan kan? Kau buat ada barang. Tapi kalau awet minta cepat. Lepas tu dah susah. Yelah, kadang orang tua dia tak nak cakap direct abang. Takkan. Kadang mak ayah kita ni mereka tak meminta. Dia QQ. Betul. Contoh nak raya kan. Nak raya. Dia mesti cakap macam ni. Ni bulan depan nak raya ni. Tengoklah macam mana. Lansir ke apa. Tengoklah. Kan? Apa maksud dia tu? Dia cakap kau buat sesuatu lah bro. Betul. Engkau pula barang pula. Kau tak tahu je. Apa barang kau ni. Takkan mak tolonglah mak nak ni. Dia takkan cakap macam tu lah. La ilaha illallah. Naik kereta aku menangis je. Mata meleleh-leleh. Naik kereta. Aku pertama kali beli kereta. Dapat kereta masa tu kereta Mazda. Yang lampu terbuka. Kan? Ada orang kan? Mahal time tu abang. Duduk belakang menangis. Aku tengok tu Kemin. Saya menangis. Nangis lah. Demi semua hidup ni lah. Pertama kali dapat naik kereta anak. Oh ilah. Aku tengok. Kau ni ada kereta tu. Naik Grab tu. Sorry ya. Gitulah. Betul. Aku memanglah aku mengakui bahawa rezeki aku yang diwujudkan Allah Ta'ala ini kerana aku melayani ibu ayah aku dengan tip top. Apa saja dia nak on. Betul. Biarlah apa aku buat. Biarlah kita bersusah payah abang ya. Lantak kau nak berguling-guling. Dia tak nampak aku guling-guling ni. Janji ada. Iya. Kan? Dia tak nampak aku guling-guling tu. Itu sebab bila aku buat show, aku tak perlu fikir orang apa ni nak cakap. Susah lah bekerja macam tu. Kan? Sekarang trend suka buat. Dia panggil apa? Komen. Betul. Dia komen je bang. Iya. Ada komen negatif banyak. Betul. Tapi kenapa aku perlu dengar ni? Kan? Yang perlu aku jaga yang depan aku ni. Yes or no? Yes or no? Sebab tu jadi artis kena smart. Yes. Kena intelligent. Tak siapa-siapa malaun komen kau nak bergaduh dengan dia. Pasal apa? Dia pun tak tengok. Itu sebab aku cakap. Sesuatu komen. Dia kata apa? Tak habis nak jilat Cina. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rasulullah. Ada ke patut cakap macam tu? Tak habis-habis je jilat Cina lah tu. Apa cakap macam ni kan? Sampai aku buat satu sendiri punya video. Aku jawab. Aku kata, siapa yang memanggil kau wajib lakukan yang terbaik untuk dia. Yes or no? Betul. Kalau dia Cina lah. Salah kah? Dia Cina. Ya aku tahu. So, nyanyi lagu apa? Kita menghibur je. Iya. Bukan kena buat benda. Dia dah lah Cina. Takkan depan dia, lo mak mani ala amboi. Mana ada pahala mak mani ni? Kau dia pun satu. Depan kau Jepun. Depan tu. Nama pun dah jelas. Panasonic. Apa? Jepun kan? Tak nampak Jepun mata. Oh no. Kau pula janda yang mana dia? Apa janda apa? I said many artists singing is very good. But not smart. They are not smart. Betul. Sebab itu aku balik pada zaman Allah Sudir. Smart. He is smart singer. Smart. Very smart. Sharp. Smart. Dia tengok je dia tahu apa nak buat. Aku tengok Sudirman tau. Live perform aku duduk perhatikan. Sangat sharp. Di jalan nampak Cina. Lompat. Nampak smart tak? Smart lah macam ini. Ini depan kau Cina. Lo mak ni ala amboi. Santan ke lapor kepala papak kau ni. Bawa depan Cina tu. Apa tu santan? Apa santan? Alah letih lah. Kau cakap aku semangat naik lah. Tapi itu hakikat sebab itu aku cakap. Pergi belajar lah. Saya belajar Sudir.
Saya masuk kursus. Kan? Kursus motivasi. Kursus pengucapan awam. Kursus communication skill. Ini semua perlu sebagai seorang penghibur. You tidak boleh hanya ikut perasaan. Sebab itu kau tengok komentar aku kepada hati-hati yang meningkat naik. Mereka kurang benda-benda ini. Dari segi nyanyian, aku salut. Betul. So, biji. Macam keset kan? Tapi, apa artinya kau nyanyi sebiji keset kalau orang bawah? Tak enjoy. You think. Kalau orang setengah hall keluar pergi sokok. Ada tak? Ada. Why? Kalau aku malu tau. Ya aku malu. Aku malu kalau aku dipanggil, hey Ming, tiba-tiba bilang. Malu aku. Seolah-olah dia kata, boring. Betul? Dia tak cakap kan? Ya. Dia keluar sokok. Boring lah. Aku tak boleh. Sebab itu kau tengok aku bila aku buat show. Sebelum show aku dah mengayau dah. Iya bang. Gila aku ni. Belum show lagi. Sampai aku kata, bang, tunggu. Tak apa. Kau dah mengayau sana. Kau tanya Su, betul tu? Mengayau sana. Pergi sana. Kenapa aku buat macam tu? Why I do that? Aku tahu aku 1 jam lagi. Betul? Tapi aku nak Ricky mood orang ni dah ready ke belum? Betul. This is smart. Aku naik kan aku tahu mana nak attack. Aku naik saja mana nak pergi. Kalau tidak, kau naik atas pentas, kau teraba-raba, ya tak? Maka keluar perkataan macam ni. Apa khabar? Dah makan? Orang dinner lah. Hotel lah. Orang dah dinner is serve kan? Dia tanya lagi. Dah makan? Macam mana makan sodap? Kau bukan jual makan lah. Nampak? Sebab apa tau? Why they start using all these words? Because they don't know what to say. Aku naik saja. Baguslah tuan-tuan. Saya dengar syarikat awak buat 2 bilion. Terkejut dia. Mana dia dah tahu? Nampak? Smart. Ya. Dah buat kerja dulu dah. Yes. Mr. Fong mana Mr. Fong? Macam mana dia boleh tahu aku tahu Mr. Fong? Banyak baik orang. Mr. Fong mana? Padahal aku dah survey tadi. Betul tak? Saya tak sangka ramai-ramai sini rupanya ada yang pandai menyanyi. Mana aku tahu? Dah tanya? Itulah homework. You jadi artis macam tu. Duduk bilik make up. Sibuk make up. Iya, aku tak bohong. Aku kau tanya Su lah. Disediakan bilik, aku tak duduk pun bilik itu. Betul Su? Sampai dia kata, abang tak nak bilik tak apa. Aku merayau. Sanggup merayau. Kadang-kadang aku duduk dengan customer kan. Sampai customer tanya, ini bukan Helmi ke? Dia tak sangka seorang artis boleh buat begitu that level. Ini yang mahal. Mak aku cakap. Inilah bedanya Helmi dengan yang lain. Dan itulah punca mengapa aku boleh survive sampai sekarang. Dan orang kata tak salah pun kita nak bekerja lebih sikit abang Tak salah. daripada apa yang dibayar tu. Okey. Aku tak boleh melihat perangai yang bangsa. Sekian terima kasih. Belah. Sudin, I'm asking you. Kau sekarang VIP di depan ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Belah. Balik terus. Astaghfirullahaladzim. No lah. I never do that. Aku akan tunggu sampai habis. Betul? Beratur. Salam. Why not? Ini yang mereka respect. Aku boleh balik, aku nak balik. Betul? No. Aku tunggu. Announcing departure of yang bagai Tan Sri. Tan Sri, ini yang mahal aku cakap kau. Betul tak betul? Betul. Dia tak sangka kau sanggup tunggu lagi. Best. Thank you very much. Peluk cium kau. Peluk tau. Itu footage masuk dalam YouTube, masuk TikTok. Saya mau ini orang. Dia tak sibuk. Yang tukang kacak tu pula 8.5 ni.
Ya tak? Betul tak betul, Sudin? Kau pun sama perangai kau. Tak ada. 8.45 dia nak naik. Betul. 8.30 sibuk lagi. Saya tak buat show macam abang. Jangan buat macam tu. Itu sebab mereka tak nampak. Rezeki kita ni Allah Ta'ala melihat keseluruhannya. Allahu Akbar. Bukan ketika kau di pentas itu. Ketika kau di rumah, apa niat kau? Innama amalu niat. Niat kau apa? Nak berlagak, nak menyombong? Sorry. Kau dah sampai di hotel, apa kau punya sikap kau terhadap customer? Kemudian apa kau buat? Kemudian apa kau buat terhadap bos-bos tu yang bayar tu? Tak ada langsung nak bersalam. Pelik. Pelik betul tak? Aku mana-mana bos kilang ke korporat sangat suka aku. Sebab dia tahu karakter aku macam tu. Yeah. Aku habis, aku tunggu. Thank you sir. Thank you very much. Oh, very nice. Thank you. Take a picture. Take photo. Okay. Tak salah apa? Betul? Tak salah apa salah? Tak menjejaskan imej aku pun, malah menaikkan imej. Yeah. Besok dia meeting dia sebut. Yes or no? Yeah, I like this. Saya nak lagi dia. Yes. Masyur dah boleh masyur. Barulah buat podcast. Ni tak masyur macam mana lah podcast. Abang, di sebalik keceriaan, personality yang ditonjolkan oleh Helmi Gimmick sendiri kan, the hardest part dalam kehidupan. Ada. Abang Helmi. Memang ada. Tak lagi. Kita hidup ini seimbang. Allah Ta'ala maha adil. Kalau Allah Ta'ala bagi kau nikmat, kau bersiap sedia dengan dugaan. Yes or no? Betul. Tuhan pasti orang yang paling tinggi mulia adalah Rasulullah SAW. Betul. Tak ada orang sahabat mulia. Tetapi dialah manusia yang paling banyak dugaan berbanding kita. Yes or no? Diuji. Adil. Jadi kalau kau nak hidup kau mewah, kau kena hadapi berbagai kesusahan awal. Contoh, 1998. Itulah tarikh terakhir aku keluar TV. Jeng. Iya kisah benar ni. Lepas tu Sonya. Tak keluar. Betul. Sampai 20-an muncul balik. Kenapa? Mana boy? Mana pergi abang? Mana boy? Dia nak ada. Orang gam ke abang? Tak apalah bila gelak. Gam pun gam lah. Sebenarnya saya dibekukan. Dibekukan lah. Sejak 1998. Ibu faham lah tak mau cerita panjang lah. Betul. Peristiwa tu hebat. Berlaku. Semua orang tahu. Satu dunia dah tahu. Dah berlaku pun. Tapi aku terima. Aku dibekukan sehingga pertukaran pentadbiran. Bawa aku keluar balik. Dan aku terima hakikat tu. Aku tak keluar TV. Aku tak keluar media masa. Aku tak keluar mana-mana channel. Selama 20 tahun. Lama tak? Lama. Itu sebab aku cakap tadi. Kalau aku bergantung kepada glamour, aku dah mati dah. Lama mati dah. Kalau aku bergantung dengan media, tak keluar interview, matilah aku lama dah. Betul. Kalau aku nak bergantung dengan TV, dah lama aku mati dah. So I'm not. Aku bergantung pada bakat. Aku bergantung pada bakat aku. Kebolehan aku. So, it's okay. Aku dibekukan selama 20 tahun, it's okay. Tapi aku masih survive. Sebab ada bakat. Ada kebolehan. Aku masih diterima di pelawaan di hotel-hotel. Aku masih diterima di korporat-korporat show. Makan malam dinner show sana. NGO sini, NGO ni. Selama 20 tahun tu tak pernah miss. Sampai hari ini. Rezeki tu ada je. Ada sebab. Kan aku cakap tadi. Orang di luar. Korporat-korporat, datuk-datuk, tokoh-tokoh. Dia tak kisah apa yang berlaku dalam soal kau dengan pihak TV. Dia tak kena mengena. Betul tak? Dia tak kena mengena. Dia pun tak tahu digam. Dia tak tahu. Yang dia tahu, dia boleh nyanyi ni macam ni macam. Jadi itu sebab kita dia fokus. So,
as a artist, as a performer, aku fokus. It's okay. Tak apa. Aku tak ada sini, tak apa. Tapi aku fokus di sini. Tetap dapat hasil. Betul. Sebagai contoh, logik akal berapa ratus ribu syarikat ada kat Malaysia ni? Fikir baik-baik. Beratus ribu. Sampai hari ni pun tak habis-habis tu. Sampai hari ni pun ada syarikat belum ambil aku lagi tu. Kau bayangkan. Satu. Yang kedua, berapa ribu hotel ada kat Malaysia ni? Setiap hari Sabtu semua nak function tak? Ya. Yeah. Malaysia ni dari Perlis sampai Sabah Sarawak tau. Betul. So apa kau bimbang? Mesti ada. Itu je berlaku pada aku. Melaka lah. Penang lah. Ni, hari Sabtu ni, Johor. Satu lepas, Penang. Sabah Sarawak masih kosong lagi. 5 bulan ni, Sarawak. Jadi, kau kena get ready. Get ready. Down is down. You cannot help. What happened to me 20 years ago, aku kena buku itu pahit maung aku dah alami. Cuma sedikit saja. Allah bagi sedikit dia punya kesusahan tu. Iaitu kau tidak keluar TV. Kau tidak keluar radio. Kau tidak keluar mana-mana majalah. Maka seolah-olah kerjaya kau dah habis. Betul. Itu yang orang cakap. Itu orang fikir. Orang nampak. Dan sampai ada yang mengatakan, ini dah sendu lah. Aku jawab, sendu apa? Mereka melihat bahawa rezeki penghibur itu hanya di TV. Ini yang salah. Keluar di media massa. Memang cuma tak keluar lah. Ya. Tapi di luar aku okey. Di luar cukup aku setiap minggu Sabtu. Tapi memang pahit jerih itu ialah aku alami. 20 tahun lah. Bukan mudah. Aku nak kekalkan mudah. Ya. Tak ada nama tau. Yang senang ke? Yelah. Kau tak ada nama lah ibarat. Lu siapa yang mengat? Lu siapa kan? Tapi dalam pada lu siapa pun boleh hidup. Kan abang? Yes. Macam-macam ada. Ui. Dulu zaman aku di GAM tu, TV tak boleh. Tak dibenarkan. Sebut MMI. Tak boleh. Dan juga aktiviti ataupun show-show yang berlibatkan dengan kerajaan. Tak ada. Kosong. Sekosong-kosongnya selama 20 tahun. Pahit. Diam je lah. Nak kata apa? Kau yang buat. Tanggung lah. Mulut celupah. Aku ni celupah. Celupah betul. Kadang-kadang cakap tu. Ya. Semangat tu kuat. Aku kau cakap semangat kan. Ya aku tak kadang tak perasan. Ada orang sakit. Asal cakap macam tu lah. Nak kata apa? Ya. Kan kata lajak perahu boleh diundur. Kalau lajak undur tak boleh undur lah. Dah ni rakam ni, nyanyi ni. Abang, that time kawan-kawan ada stay ke ataupun lari? No. Oh. Sebab zaman tu bila kau memihak satu pihak, semua di pihak sebelah akan tolak kau. Normal. Tak apalah. Aku pilih jalan macam tu. Aku pilih jalan yang susah. Terima. Tak ada. Kawan-kawan aku semua tak nak kawan aku. Kawan hati tak nak kawan. Dia tu bukan sokong sana ke? Dah lain ni. Dia tu bukan itu ke? Lain. Dia tu bukan yang itu ke? Faham Lain. Semua lain. Sebab mereka tidak mahu terlibat. Dia takut kalau dia terlibat dia berkena kan. Jadi dia tak terlibat lah. Dia tak campur, tak bergaul. Maka aku jujur aku cakap 20 tahun aku sendirilah aku. Pandai-pandai lah pergi nyanyi sana, pergi kelab sini, pergi hotel. Pandai-pandai lah cari function, cari event. Pandai-pandai lah. Tetapi syukur. Akhirnya dia mematangkan aku tak? Betul. Memahirkan aku tak? Sekarang kau cakap event. Sorry aku tak main manager lah. Yes. Survive sendiri. Wow. Come on man. Yeah. You sepatutnya survive on your own. Sebab tu aku banyak kata pada kawan hati, jangan mengharap orang. Sehebat mana pun kau, jika kau mengharap orang, jika orang itu tak ada lagi, macam mana? Macam mana? Kan?
You cannot. You have to be on your own. Kepakaran. Okay, sekarang dunia tambah sebadan. You tahu tak, aku dapat offer Singapore. Ni, bulan 8 pergi Singapore. Aku tak kenal pun siapa dia. Ya. Why? Dia tekan sajalah zaman sekarang. Kan? Wow, very good this guy. That's it. Oh, I like him. Semalam di Penang aku hiburkan untuk Mak Saleh. Kilang itu kepunyaan Mak Saleh, Texas. Texas kan tahu lah, American. Texas pula tu cowboy. Aku jadi cowboy lah. Masalah. Aku susah pergi beli kopi cowboy. Cowboy. Oh, very good dia cakap. Sampai dia kata apa? You should go to Hollywood. You should go to Hollywood. Because we over there cannot do like you. Yang menyanyi lagu when I working in the street so long kan, like a rhinestone cowboy, he cannot sing Chinese. Contoh kan. Jadi jangan risau, rezeki kau ada. Buat yang terbaik. Ikhlas, jujur, sungguh-sungguh, rezeki datang. Tengok Singapura panggil, tahun lepas Thailand, Beijing pun pernah pergi. You kena faham, dunia sekarang tak bersepadan. Contoh macam mana aku boleh sampai ke Beijing? Sini ada syarikat tayar nama dia Continental. Betul? Kau rasa Continental ni kau lumpur je ke? Smart. You think smart. Satu hari toke Continental China datang show tengok. Can I have this guy? You tak sangka boh. You tak sangka benda ni boleh berlaku. Itu sebab you kena steady. You kena fluent English. English world. You fluent Chinese. Chinese pun world. Malay of course. Indonesian of course. You belajar Filipin Tagalog selampau mengandalkan bika berbaik apa keputusan. Kau punya market Asia ini pun kau dah muntah dah. Sebab itu aku tidak boleh terima kata artis sekarang tak boleh cari makan. Aku tak boleh terima. Maaf aku cakap. Aku tak boleh terima kenyataan sekarang jadi artis susah. Why? Sekarang lah yang paling senang. Serba ujung jari. Apa susah pula? Susah tu kau. Orang tak susah. Kena pandai. Sekarang lah ada TikTok. Lagilah. La ilaha illallah. Dulu macam mana orang nak tengok show aku? Tak ada peluang. Kena pergi tengok. Kena bayar. Kena pergi hotel. Well. Dia tak ada, tak boleh pergi. Betul. Satu meja RM5,000 so. Kau kena mamak. Tak ada. Jadi ramai yang tidak peluang melihat persembahan aku. Sudahlah, aku tak keluar TV, betul? Mana nak tengok? Tiba-tiba sekarang boleh TikTok kan? Buat live. Ya Rasulullah. Rezeki datang mencurah-curah. Hari-hari syukur alhamdulillah. Rezeki. Sebab dia nampak. Kan? Dia nampak live tu. Dia nampak tunjuk Abah, ini mau kita panggil dia. Okey. Hari-hari WhatsApp. You free lah 8 bulan. You free 9 bulan. Barulah kena pakai su. Dulu su pun tak ada. Bantuan sikit. Mesti bantuan su. Terima kasih tu. Abang, dan pada usia 65 tahun. Masih bersemangat abang Alhamdulillah rezeki sihat tubuh badannya. Baik. Bercakap pasal kesihatan, saya ni sejak 25 tahun yang lalu saya berkecimpung dengan syarikat-syarikat yang menghasilkan produk kesihatan. Saya dah berkecimpung lama dah. Kalau tuan-tuan masih ingat zaman dia panggil kopi ginseng tongkat ali. Akulah yang mempromosikannya. Kan? Kopi apa? Kopi ginseng. Masa tu CNI nama dia. Saya lah dia punya. Dulu dia panggil duta. Dululah kan. Dulu tak ada affiliate ni. Duta. Jadi saya lah pergi utara, pergi selatan mempromosikan produk dia. Jadi bila you mempromosi produk orang, produk kesihatan, you mesti sihat lah bro. Betul tak? Baru orang percaya apa kau cakap. Maka untuk jadi sihat, amalkanlah. Amalkan produk saya. Amalkan produk. You cakap apalah.
Ginseng ke, tongkat ali ke, organik ke, stevia ke. Ya Allah, sarang burung ke, burung pun aku makan. Jadi sihat. Jadi akibat itulah kan, aku jaga makan minum. Aku jaga. Dan aku tidak minum gula. Ini satu perkara yang sangat menakjubkan. Ya. Aku tak minum gula. Walau setitik pun. Selama 25 tahun. Aku sanggup bawa sendiri punya kopi. Betul so? Tadi aku minum kafeteria minta air panas je. Orang pandang je aku kedekut betul artis ni. Bukan kedekut. Aku tak nak. Aku tahu kesan-kesan dia. Jadi aku tak minum gula. Jadi aku jaga kesihatan, tak minum gula. Satu. Yang kedua, aku bersenam. Setiap pagi rumah aku ada bukit. Banyak bukit tau. Sanggup. 65 tahun tau. Sanggup. Aku sanggup. Pagi-pagi kalau aku tak banyak bukit, aku akan berlari. Tu. Treadmill. Kat rumah aku tu ada padang. Rumah aku besar 10 ekar. Jadi aku lari. Aku lari kiri kanan berpeluh. Macam tu Why? Nak jaga kesihatan. Kesihatan ni jangan main-main. Tuhan tanya besok. Contoh. Allah Ta'ala bagi kau mata elok, telinga elok. Kau buat apa? Kau balik mata sebelah. Dia tanya mana buri sebelah ni? Saya bagi kaki 2 sama 1. Ibaratlah aku bagi kereta pinjam. Nah, kereta ni Ferrari. Sudir, kau pakai kereta ni selama kau nak pakai. Nanti pulangkan balik. Kau balik kan pocah lampu, tayar tercabut. Kau rasa aku marah tak? Marah? Fikir. So aku ambil tanggungjawab. Kesihatan ni tanggungjawab aku. Bukan main-main. Sebab apa? Dia punca rezeki. Berapa ramai artis sekarang tak dapat menyambung rezeki itu. Kerana tidak sihat. Jadi aku jaga. Kemudian sekarang zaman gaharu. Aku terlibat dengan gaharu pula. Aku sekarang aku jadi ikon untuk syarikat gaharu. Dia buat gaharu. Gaharu campur herba, makanan sunnah, zafran, madu. Campur ini, campur itu. 19 herba. 19 herba masuk setiap pagi. Kau rasa? Kau rasa sihat tak? Sihat. Kau balik-balik dia tarik. Lepas tu dia minta sihat. Banyak cantik. Kopi gula. Maaf cakaplah. Kalau minum gula ya, orang yang mengamalkan gula ni, aku cakap direct, dia tak jaga kesihatan. Direct to the point. Kalau orang betul-betul dia nasihat, dia tak akan sentuh gula. Yes or no? Betul. Yes. So that's a fact. So sure. Kan aku cakap tadi, Allah Ta'ala melihat apa kau buat. Kau doakan, ya Allah, sihatkan aku. Kedai Mama. Mama! Kau Tadi ni kau subuh ke main lagi. Berdoa menangis-nangis. Ya Allah, sihatkan aku, ya Allah. Keluar masjid. Dia tarik 3. Kau. Mama tu pun. Asal kau lah. Ramai orang tak faham apa maksud dia tarik. Kenapa dia bagi dia tarik? Dia tarik kau pergi hospital besok. Potong kaki abang ni. Jadi baliklah ke pakar jalan. Yeah. Allah dah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kamu sebaik-baik. Baiknya apa? Semuanya baiklah. Apa barang macam mana ni? Apa hal kau ni? Buat pinggang rosak. Aku jadi kau sebaik-baik. Betul tak? Betul. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebelum ayat tu keluar, sebab tu aku cakap kena belajar. Pergi belajar. Belajar ilmu kesihatan. Bukan perubatan. Perubatan 3 biji pagi, 3 biji malam. Doktor datang tepuk kau. Nganga. Betul tak betul? Iyo, nganga. Dia ambil pen. 3 biji pagi. 3 pagi petang. Balik. Itu bukan kesihatan, itu perubatan. Yang kita patut belajar kesihatan. Minum apa? Pagi-pagi minum apa, bro? Tengah hari minum apa? Malam minum apa? Makan apa pagi? Come on. Aku sangat teliti ni. Ya. Yeah.
Aku tak makan macam kau orang pagi-pagi buta. Aduh. No. Rosak. Kau merosakkan kau punya sistem. Badan kita. Allah Ta'ala dah jadikan body kita ni bersistem. Kau langgar semua. Logik tak? Logik. Pagi-pagi, perut kau masih Kosong. Jangan sumbek semua. Faham? Sumbek yang bagi tenaga energi kepada dia dulu. Bukan kau. Kau lupa tu. Dalam perut kau ni 3 trilion sel. Betul. Bagi dia makan dulu. Dia tak makan selemak dah. Selemak kau. Ayam percik. Dia tak mau percik tu. Dia nak vitamin. Mana vitamin C-nya? Mana vitamin D-nya? Mana magnesiumnya? Mana kalsiumnya? Maka balik kepada sunnah. Sebab tu sunnah Rasulullah SAW, Nabi pagi-pagi minum susu. Ya tak? Kau lupa susu. Masa kocik ke main lagi. Dah bosan, haram. Susu. Nabi minum susu. Kemudian Nabi ambil madu. Nabi ambil delima. Watini wa zaitun wa tursini wa hazal baladi amin. Allah cakap. Kau sibuk zaitun Samiun. Allah cakap watini wa zaitun. Watini wa zaitun wa tursini wa hazal baladi. Demi Allah, demi alam. Zaitun. Nampak Allah janji. Rahmatan alam. Kau tak peduli. Nabi suruh makan habatu sauda. Kau sibuk aiskrim soda. Macam mana? Jadi aku belajar. Tu kena jadi belajar. Aku pergi kelas. Kelas pemakanan kesihatan. Dengar, oh macam ni. Oh malam tak boleh makan. Oh malam tak boleh makan. Apa sebab? Rasulullah lepas Isya tak makan lagi dah. Ya. Kau ngetik je ngetik. Kita 12:30 malam makan lagi. 3 pagi. Mi ngetik. Sabar Sudin lah. Sudin tidur lah Sudin. Ngetik kepala otak kau pukul 3. Ngetik. Jadi siapa jahanamkan diri sendiri? Sendiri kan? Diri sendiri. Yes. Inilah hakikat sebenar. Kebanyakan kita tak sihat kerana kita sendiri. Tapi orang kita sendiri cakap macam ni. Apa nak buat? Kaki dah kena potong ni kan. Dah potong ni. Mi apa nak buat Mi? Haji kena potong kaki. Kata kan. Gimana ni? Aku tanya dia. Berapa umur Haji? 65 lah. Makcik dulu buat apa? Dulu menengkuk. Patutlah apa nak buat. Dulu buat apa? Patut soalannya ialah dulu buat apa? Bukan apa nak buat. Memanglah. Dah 60 tahun tak boleh buat apa. So sebab itu aku kau cakap cergas. Kena aku jaga. Ya. Sangat jaga makan minum aku. Aku sanggup tak minum. Betul aku cakap. Kau pergi kafe kan? Tak ada. Sorry. Tak minum tak apa. Asal nak paksa aku. Tak ada orang paksa kau lah. Kau yang nak kata. Okay. Kata kau pergi dengan mamak. Dia paksa kau minum kau? Tak ada. Kau ada lah kan? Kenapa kau tak nak susu? Ada. Susu kambing. Kau tak nak. Balik. Tarik 3. Kuat dah tu 3. Kau mampu. Jadi balik kepada ilmu. Sebab tu nak jadi seorang yang percaya ini ilmu lah. Sebersebi. Ilmu kesihatan kena ada. Artis kena tahu kesihatan. Sebab kalau dia tak tahu tentang pemakanan, minuman, dia akan nanti menghadapi penyakit. Dan akhirnya nanti kerjaya dia tergugat kerana kesihatan. Banyak berlaku. Okay. Ahli ekspedisi kan kita tahu tak boleh nyanyi.
Roy hampir-hampir nak kena potong kaki. Amallah. Padahal seangkatan dengan saya tu. Sama dengan saya. Jadi kesihatan penting. Makan produk-produk terbaik. Ambil makanan sunnah. Itu yang paling baik. Ambil lah. Sebab makanan sunnah ni dia tak glamour. Tapi dia khasiat. Berkhasiat. Minyak zaitun. Delima. Aku semua ada. Delima. Zafran. Madu. Gaharu. Ini semua ni. Sebab saya jual tu. Tu last kali marketing lah. Last kali tak ganti-ganti. Alah gelak-gelak. Abang, di minit-minit terakhir kan kita. Nak habis lah. Itulah. Banyak lagi. Buat 3 hari punya. Seorang Helmi Gimmick. 30 tahun dalam 36 tahun kan? Allah. Diberi kesihatan yang baik dan mungkin pesanan daripada seorang Helmi Gimmick untuk, saya kira, adik-adik dalam industri inilah abang, kan mungkin yang baru nak masuk, yang masih ialah mungkin ada halangan-halangan daripada keluarga, banyak. Dan yang masih ada dalam industri kita ini daripada seorang abang lah, saya kira. Baik. Yang pertama untuk adik-adik yang meningkat ni, saya minta adik-adik tu rujuk kepada Helmi. Cari nombor saya, call saya, duduk, kita bercakap face to face. Tak payah nak masuk dalam netizen nak cerita benda-benda peribadi ni. Saya lebih suka macam tu. Jadi nasihat kepada mereka ni, yang pertama, belajar komunikasi. Sebab orang luar memahati. Dan masyarakat kita ni mempunyai mentaliti yang sangat-sangat eksklusif pada artis. Bila artis, dia expect artis ni pandai, dia expect artis ni bijak, kan? Dia expect artis ni bagus, artis ni kaya, semuanya. Tidak ada kena-mengena dengan title artis dia. Dia artis dunia itu, tapi mungkin dia tak bijak. Terimalah. Dia artis, mungkin dia tak pandai cakap. Betul. Terimalah. Dia artis, mungkin dia tak disiplin. Terimalah. Dia artis, mungkin dia tidak berakhlak. Terima. Sebab artis bukan segala-galanya itu perfect. Dia hanya segmen itu saja. Jadi pada adik-adik kita yang masih nak menghadapi dunia seni ini, terlalu banyak cabaran dia. Jatuh bangun pasti ada, bersiap sedia. Cara terbaik, belajar. Belajar pengalaman daripada orang dahulu. Mereka akan beritahu you. Kalau ada hati-hati yang baru-baru nak naik ni, percuma lah aku bagi perkhidmatan ni. But minta maaf aku cakap, belum pernah berlaku. Sebab mereka mungkin rasa segan. Segan kan, dekat dengan Helmi ni kan. Tak, jangan. Pergi belajar, pergi rujuk. Kemudian ambil contoh. Contoh yang baik. Betul. Sebagai contoh, saya yakin anak-anak muda sekarang, kalau dia nak belajar bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, bahasa apa, mudah sangat berbanding saya dulu. ChatGPT je. Sekarang. Tak. Ni Homa. Betul? Dah boleh dah. Nak tanda saja. Kemudian, tolong jaga nama baik artis tu. Sebab masyarakat sentiasa mengharap artis tu baik. Contoh. Kan? Menjadi idola. Role model. Menjadi contoh kepada orang lain. Sebab itu salah sikit kau siap. Kan? Walau orang lain pun salah juga. Betul. Kan? Orang lain pun buat perkara-perkara yang sama seperti yang dia sebut tu kan. Tapi tidak di-highlight kan. Kerana artis. Kan? Jadi, nasihat saya artis fokus. You nak jadi apa? Hari ini you bercebur dalam bidang seni ini. Hala tuju you mana? You mesti ada perancangan. 5 tahun hadapan ke mana? 10 tahun hadapan ke mana? Ingat, you akan berubah. You tidak akan tak berubah. Perubahan pertama yang berlaku, you akan berkeluarga. Ini cabaran bagi artis. Bila berkeluarga, macam-macam kita dengar. Sebab you selalu fokus pada artis, tapi lupa you manusia tau. Ya. You akan jadi ayah tau.
You jadi ayah besok. Ingat tu. Artis lah. Tapi kau ayah. Ayah takkan mendengar artis. Betul tak? Betul. You suami. Berubah. Pasal artis suami kau lain. Banyak cantik. Aku special sikit. Tak. You suami. Isteri kau tu. Jadi banyak perkara ini yang artis kadang-kadang dia tak dapat beda. Jadi saya nasihat pada yang muda. Saya buka akademi saya. Akademi Helmi Gimmick ada di Bandar Sirampai. Datang. Telefon, WhatsApp. Okay, nak buat kursus, nak buat apa. Kita sama-sama bincang. Kita didik anda, kita bimbing anda. Macam mana nak jadi orang yang lebih baik. Kalau you jadi lebih baik pada saya, lagi bagus. Okay. Saya bersyukur. Saya kalau ada orang didik saya jadi lebih baik. Alhamdulillah. Betul tak? Itulah jadi nasihat saya. Fokus. Sedar diri tau. Ingat kau artis. Kemana kau pergi? Orang pandang. Kau diperhatikan. Awas. Awas. Jadi artis bukan mudah. Kan? Bukan mudah. 36 tahun abang. 36 tahun. Pengalaman yang cukup. Ya Allah Rasulullah. Aku lepas ni aku nak keluarkan buku get ready Betul. Aku nak launch buku. Bio profile aku. Macam mana aku boleh sampai ke sini. Dan you tahu tak, aku mengajar jadi UPSI tau. Kami orang tak tahu. Saya mengajar di UPSI. Bahagian komunikasi. Pentas. Saya mengajar di UPSI. Kemudian saya juga ada akademi sendiri. Saya mengajar motivasi. Betul. Kursus-kursus. Latihan. Sebab itu aku tidak hanya fokus pada nyanyian saja. Ya, aku masih menyanyi. Tapi kita ingat. Cabang-cabang lain. Betul. Orang akan respect kau lah. Bila kau simple lah. Bila kau boleh berbagai-bagai ni kan. Satu advantage. Betul-betul. Umur tu Malaysia mah betul-betul. Umur Icaran. Lembalaran. Semua tu umur Malaysia. Betul-betul. Kita keluarga. Belajar Mandarin. Belajar Cantonese. Belajar Hokkien. Belajar Tamil. Belajar. Aku belajar bro. Allahu Akbar. Baru jadi macam ni. Betul. Kalau tidak, susah lah. Bukan yang terlalu pandai abang Tak boleh. Belajar step by step. Sekarang lagi mudah lah. Yeah. Tekan saja belajar. Kadang-kadang aku pun dah pergi buat show. Aku tekan dia. Macam kata aku dah ucap sahabat datang. Tekan. Dia keluar lah. Unggul very very kira. Aku pun pada unggul very very kira. Inilah aku maksudkan. Usahlah sikit. Ini tak. Apa khabar? Nak makan? Balik nak makan. Su nak makan su. Padahal su baru habis makan sup. Allahu Akbar. Abang, terima kasih banyak. Satu perkongsian yang saya kira ialah orang lama pengalaman dia banyak ilmunya juga banyak. Dan betul kata abang, kita ni belajar daripada pengalaman orang. Yes. Kan? Mungkin pengalaman kita lalu ni tak sama dengan orang dahulu kala kan. Yang saya kira cabarannya lagi besar. Betul. Kan sebenarnya apatah lagi nak kekal sehingga ke hari ini. Oh ya Allah. Macam saya sekarang, cabaran saya sekarang ialah apa? Yeah. Teknologi. Aku kena kejar teknologi. Ya Allah, kami laju pula. Tapi kena terima hakikat. Betul. Kan? Aku belajar. Ya. Orang TikTok apa aku TikTok. Orang live aku live. Masuk kotak. Why? Yeah. I need to learn. Betul. Kalau kau tak hands on, kau takkan pandai. Hands on. Betul. Banyak benda ni kena belajar. AI sekarang teknologi. Kena belajar. Kalau kau tak buat, mana tahu akan datang Helmi dekat rumah tapi show dekat PJ. Kemungkinan ni berlaku. Okay. Sekarang dah berlaku pun. Dah berlaku dah. Host dekat rumah tapi TV keluar kat sini. Betul? Dah berlaku dah. Iya. Kalau kau tak nak terlibat ni, kau ketinggalan. Betul tak? So, terima kasih lah aku sebenarnya. Aku yang sepatut ucap terima kasih ni. So, aku sepatut ucap terima kasih kepada korang. Sudi jemput aku. Yang selama ini 36 tahun dalam seni. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga insan-insan yang melihat aku. Terima kasih banyak-banyak. Bakat besar bang. Dan paling penting pada saya adalah
Niat dan juga keikhlasan kita dalam bekerja. Itu yang meletakkan di mana kedudukan kita hari ini. Kan? Alhamdulillah. Dan itu yang saya respect sepanjang sesi ini. Saya melihat, ya, kalau kita ikhlas bekerja, Tuhan beri kita seikhlasnya rezeki yang untuk kita. Dan pada akhirnya juga rezeki ini yang kita membesarkan anak-anak kita, kan? Rezeki inilah yang kita turunkan kepada mereka. Jadi biarlah setiap darah daging yang masuk kepada mereka itu halalan thayyiban. Halalan thayyiban. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi bang. Saya doakan semoga terus diberi kesihatan yang baik, terus diberikan ilmu-ilmunya, terus berkhidmat untuk semua yang setia. Amin. Dan terhibur dengan Helmi. Amin. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Confession Gelap.